العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا. يا الله bila kepada kami ilmu yang mana kami masih jahil, وذكرنا منه ما نسينا, ingatkan kami perkara yang kami telah lupa. وجعلنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Ya Allah, bila kesempatan masa kepada kami untuk kami dapat membaca Al-Quran pada waktu siang dan malam, terutamanya di dalam bulan Ramadan, bulan penurunan Al-Quran. Waja'alna hujjatan ya Rabbal Alamin, dan jadikan Al-Quran itu ya Allah sebagai hujjah kepada kami tatkala kami menghadapmu di hari akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati lagi saya kasih Fadilatul Imam Tuan Bilal, pengurusi juga seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Mu'min, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, para tetamu Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sedar malam ini merupakan malam yang pertama dalam 10 Ramadan yang terakhir. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahabbu lailatul qadr fil 'ashr al-awaqir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Maka hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahawa saranan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita menggiatkan terutamanya pada 10 malam yang terakhir. Dalam riwayat yang lain, iaitulah pada malam-malam ganjil di dalam 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, ada soalan daripada Allah dan Allah menjawabnya di dalam surah yang sama. Maka kalau kita belajar dalam ilmu tafsir, ibu-ibu, ayah-ayah, menunjukkan satu perkara yang penting, mesej yang penting yang Allah Ta'ala nak khabarkan kepada kita. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala tanya kepada kita, wa ma adraka ma lailatul qadr, apakah itu malam al-qadr? Dan Allah Ta'ala jawab di dalam surah yang sama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadri khairun min alf syahr, iaitulah malam al-qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam surah yang lain kalau kita belajar dalam ilmu tafsir, seperti mana saya ambil contoh, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Allah Ta'ala tanya dan Allah Ta'ala jawab dalam surah yang sama, menunjukkan bahawa hari kiamat ini sangat penting kepada kita untuk kita mengetahui dan beriman dengan perkara tersebut. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sebab apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Lailatul Qadar ini kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan antaranya menunjukkan kemuliaan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur umat Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umat aku baina 60 wa 70, 60 hingga 70. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita duduk tawaf tuan-tuan, tengok tuan-tuan dekat Hijr, dekat makam Ibrahim, kita akan tengok di dalam kawasan tersebut adanya telapak kaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan boleh tengok begitu besar ketika mana kita diperlihatkan dengan telapak kaki baginda, kesan telapak kaki baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, menunjukkan bahawa umat-umat terdahulu tubuh badan mereka besar,
usia mereka itu ribuan tahun. Umat Nabi Adam ribuan tahun, umat Nabi Nuh ribuan tahun, umat Nabi Daud ribuan tahun. Mai pada umat Nabi SAW masa yang singkat 60 hingga 70 tahun. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana nak check and balance dengan umat-umat yang terdahulu? Maka Allah Ta'ala jadikan Lailatul Qadar ini sebagai satu kemuliaan kepada Nabi SAW dan juga umat baginda SAW. Sebab tu hadirin yang dirahmati Allah, pernah satu ketika, kalau boleh tuan-tuan yang dirahmati Allah, 10 malam yang terakhir ini memperbanyakkan kita berdoa, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah. Apakah doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun, tuhibbul afwa, suka memberikan ampun, ampunkanlah aku. Hadirin dan dirahmati Allah, ada dalam kalangan ulama mengatakan bahawa ada daripada kalangan manusia yang tertegak akan doa ini. Siapa dia tuan-tuan? Iaitulah mereka yang tidak ada sifat pemaaf dalam kehidupan mereka. Boleh jadi ada kawan tempat kerja kita, ada kawan-kawan dalam qaryah kita, aku minta maaf lah, kan? Boleh jadi ada silap-silap yang kita buat. Biasalah kita manusia biasa, kita dengan penuh ego dan sombong, aku tak nak maafkan boleh kan? Sedangkan kita sebut Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, tuhibbul afwa, suka memberikan ampun, ampunkanlah aku. Sebab tu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum masuk dalam bulan Ramadan adanya bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban, antara malam yang dimuliakan, malam yang mustajab doa adalah malam nisfu Sya'ban. Ada dua golongan yang tertegak. Yang pertama, iaitulah mereka yang mensyirikkan Allah. Ini tak dapat dalam kemuliaan pada malam nisfu Sya'ban. Golongan yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW, musyahid, orang yang bergaduh, orang yang bermusuhan. Sebab tu hadirin dan dirahmati Allah, antara peristiwa penting dalam bulan Ramadan antaranya adalah peristiwa Badar Al-Kubra. Bila mana hadirin dan dirahmati Allah, asalnya nak buat sekatan perjalanan kepada pedagang-pedagang Quraisy yang daripada Syam nak balik ke Mekah. Tetapi bila mana berlakunya tragedi ataupun satu peristiwa peperangan yang tidak disangka-sangka. Bayangkan tuan-tuan, 313 sahabat-sahabat Nabi SAW nak lawan dengan 1000 musyrikin Mekah. Maka ketika itu adanya bai'ah, adanya janji setia di antara sahabat-sahabat, terutamanya daripada kalangan Ansar. Bila mana mereka bertemu dengan Nabi SAW, bila mana Nabi bermusyawarah dengan mereka, tepatnya pada 17 Ramadan, hadirin yang dirahmati Allah, ketika mana sahabat-sahabat sedang berpuasa, maka ketika itu ada daripada kalangan sahabat Ansar, mereka mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu, kami akan mengikut segala jejak langkah apa yang diarahkan oleh kamu kepada kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 10 malam yang terakhir ini, selain daripada kita menggandakan amal ibadat kita kepada Allah, jangan kita lupa tuan-tuan, memperbanyakkan doa juga kepada saudara-saudara kita, khususnya di bumi Palestin. Hadirin yang dirahmati Allah, beberapa jam yang lalu, hampir 48 jam yang lalu, kita tengok tuan-tuan, lebih daripada 500 syuhada yang telah gugur, walaupun genjatan senjata telah berlaku. Maka mengingatkan kita kepada satu ayat Allah Subhanahu wa taala, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani ini sama sekali tidak akan reda kepada umat Islam sehinggalah mereka mengikut jejak langkah mereka. Maka hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 10 malam yang terakhir ini jadikan keazaman kepada kita. Sebab Allah Taala nak bagi keistimewaan, kemuliaan di dalam 10 malam yang terakhir. Amatlah rugi tuan-tuan kalau 10 yang pertama itu kita datang menunaikan tarawih, tapi mai-mai 10 malam yang terakhir ini tuan-tuan, semakin kecut keimanan kita, semakin tak bersungguh kita tuan-tuan,
Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, sesiapa yang menunaikan solat bersama dengan imam sehingga selesai imam menunaikan solat, maknanya tuan-tuan, kalau di tempat kita habis 8 rakaat, imam buat pula dengan 3 rakaat witir, kita selesaikan dengan imam, maka apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatatkan baginya seolah-olah dia solat sepanjang malam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup pada malam ini, perkongsian kita yang ringkas. Yang pertama tuan-tuan, apa amalan yang kita nak buat 10 malam yang terakhir? Yang pertama tuan-tuan, kita jaga solat Isyak berjemaah. Tuan-tuan insya-Allah, ini malam yang ke-20. Nah, kalau boleh tuan-tuan, kita azam sungguh-sungguh, nah, kita jaga solat Isyak berjemaah. Sebab apa solat Isyak berjemaah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menunaikan solat Isyak berjemaah, seolah-olah dia dapat pahala nisful lail, setengah malam. Yang kedua, kita jaga sungguh-sungguh ibu-ibu ayah-ayah solat tarawih kita. Dan berdasarkan hadis yang telah kita bacakan tadi, hadirin dan dirahmati Allah, ada orang beritahu, Ustaz, saya lepas daripada tarawih, saya balik, saya rehat dulu, dan habis itu saya bangkit pula buat solat hajat dan buat solat taubat, maka saya tutup dengan witir. Maka di dalam bulan Ramadan, Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Maknanya kita dah buat witir, tak perlu dah untuk kita nak buat witir pada yang berikutnya. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ada kemuliaan bersahur, adakah ruginya tuan-tuan kalau lepas sahur itu kita tidur balik? Nah, maka kemuliaan yang kita kena jaga tuan-tuan yang ketiga, nak mendapatkan Lailatul Qadr ini, iaitulah kita solat subuh berjemaah. Nah, kenapa tuan-tuan? Kerana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menunaikan solat subuh secara berjemaah, kata Nabi, kullahu, seolah-olah dia dapat, seolah-olah dia solat sepanjang malam. Allahu Akbar. Maka hadirin dan dirahmati Allah, mudah-mudahan kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita, menjadikan Ramadan pada kali ini Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya, memustajabkan doa-doa kita, dan mudah-mudahan dan dikurniakan kepada kita, dipertemukan kepada kita malam yang disebutkan tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebab itu kalau kita faham ayat ini tuan-tuan, begitu besar rahmat Allah, tempoh duration Lailatul Qadar ini begitu lama. Berapa lama tuan-tuan? Sampai terbit fajar. Allah, boleh jadi ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang kerja shift dan sebagainya, maka memungkinkan kepada mereka untuk sama-sama beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil ruang-ruang di dalam 10 malam yang terakhir ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada permulaan 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan pada malam ini, kebetulan pada malam ini adalah malam Jumaat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu ya Allah. Jadikanlah ibadat puasa yang kami lakukan hanya saja kerana-Mu ini ya Allah, sebagai asyifa, sebagai penawar kepada penyakit-penyakit yang ada pada tubuh badan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon sangat kepadamu ya Allah, pada malam yang mustajabnya doa di sisi-Mu ini ya Allah, kami mohon sangat kepadamu ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah, murahkanlah rezeki anak-anak kami ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang saleh dan salihah, yang akan mendoakan kebaikan syurga buat kami setelah kami dimatikan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami merayu sangat kepadamu ya Allah. Boleh jadi ada dalam kalangan ahli majlis pada malam ini mereka yang bertakabur kepadamu ya Allah. Kami menumpang keberkatan doa orang-orang yang soleh di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon sangat kepada
10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan kali ini, ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan kami, ya Allah, di dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan kami tidak diampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau tinggalkan kami di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah, dalam keadaan kami tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya pada malam itu kami tidur, ya Allah, kami keletihan, ya Allah, Kau bangkitkanlah kami, kejutkanlah kami, ya Allah, ingatkanlah kami, ya Allah, bila peluang kepada kami untuk kami bersujud pada malam yang mustajabnya doa itu, ya Allah. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Allah, ya Tuhan kami, mustajabkanlah segala hajat dan permintaan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.